Semua orang nampak Bob senyum. Tapi tiada siapa tahu apa dia rasa. Bob, jomlah main seronok ni. Aku tak larat lah, Mira. Tak apa, Bob. Tapi jangan duduk lama-lama ya. Kalau tak main pun, kita boleh jalan-jalan. Atau kita jadi penghadiah makanan jajan Bob hari ini. Kau ni, Hanim. Semua murid, tarik 1 pusingan. Lepas lama kena buat 10 jumping jack. Jom kita main sama-sama. Jom! Saya tak boleh. Kenapa aku tak sama macam mereka? Tak apa, Bob. Cuba jalan perlahan pun okey. Kami tak tinggalkan awak. Kalau kau jatuh, kita tarik sama-sama. Kita mula perlahan-lahan, Bob. Selamat petang murid-murid. Selamat petang, guys. Kesihatan. Siapa minum air manis hari-hari? Angkat tangan. Bagus, Jojo itu penting. Kalau saya mikir lama-lama, okey tak? Boleh, tapi kena seimbang dengan aktiviti fizikal. Kalau saya makan sayur sikit je, cukup ke? Lebih banyak, lebih baik. Macam mana kalau kita selalu letih? Mungkin kurang tidur atau kurang aktiviti. Kalau saya mula sekarang, sempat lagi tak? Hari terbaik untuk mula ialah hari ini. Hari ni kita jalan satu pusingan dulu. Lepas kita bagi semua. Aku tunggu kau di depan ya, Bob. Kalau kau cepat sangat, nanti aku kalah jogging. Yang penting konsisten. Aku cuba hari demi hari. Perubahan kecil, hasil besar. Lari 1 pusingan. Bob, jom kita lari sama-sama. Jangan tinggal belakang. Kita 1 pasukan. Saya bangga dengan Bob. Sekarang kau laju macam roket dah. Awak berubah banyak, Bob. Bukan saya seorang, semua kawan saya bantu. Inilah kejayaan sebenar. Bukan paling laju, tapi paling berusaha. Langkah pertama mungkin kecil. Tapi perubahan besar bermula di situ. Kalau saya boleh berubah, semua orang pun boleh.